sama macam Sumaya, adalah Ahsoka series. Royal Pink juga selling fast. Okay. Color Pink sisa 3 helai, Green 3 helai, Purple 1, Color Blue sisa 2. Ha? Color Blue, Royal Pink yang blue sisa 2. Okay, tolong pinkan Ahsoka. Siapa yang nak tuduh macam Sarah boleh ambil Ahsoka. Sounds like someone's enjoying another Sugar Bueno sound breaks. Whether you're feeling a little Materialnya premium cotton fall. Premium cotton voile. Sorry, korang saya baru nak makan patum. Pedas pula. Boleh tengok 3 color yang tinggal Ahsoka. Okay, Ahsoka yang tinggal color apa? Ini Ya, itu saja Kak. Ini saja. Ya. Okay, ini color apa? Purple, Ini color purple, itu peony, peony, pink, yang satu lagi mauve. mauve. Oh, yang ni mauve ni cantik. Siang guna yang mana? Okay, siang boleh guna. Yang penting kalau baru nak try, produk Lumiere kita, try dulu double cleanse. Korang kena double cleanse. Double cleanse ni dia deep cleansing, okay? Apa-apa pun untuk memulakan skincare rutin kena double cleanse, okay? Double cleanse, facial wash dengan cleansing balm. Okay, cleansing balm tu deep cleanse. Dia bukan sahaja makeup remover, tetapi dia mencuci muka you daripada dalam. Dia bersihkan you punya whiteheads dengan blackheads. Lepas itu dia tutup pori you yang terbuka. Okay, you tahu tak macam mana you nak muka flawless? Okay, kalau you tengok dekat sini, dia macam ada garis-garis halus dekat tepi ni kan. Bila kita semakin berusia, ada garis-garis halus dekat tepi ni, okay? That is the time untuk you double cleanse. Dan pagi tu, okay, pakai Centella Ampul ataupun SOS. Pagi tu pakai Ultra Rich. Okay, kalau untuk anti-aging dengan anti-wrinkle lah, okay? Malam pakai retinol. Dah spray soothing toner tu, lepas double cleanse malam, spray dengan soothing toner, pakai retinol. You tengok selama 1 minggu, garis-garis apa semua, tiny bumps, lepas tu open pores you hilang. Seriously, muka you boleh jadi flawless. Walaupun umur you dah 60, 70, 80, masih boleh, tak ada masalah. Kena trust the process, kena apa? Kena disiplin. Kena disiplin. Siapa yang beli facial wash dapat free cleansing balm. Untuk set jerawat muka kusam ada tak? Untuk set jerawat muka kusam boleh pakai malam pakai beg nombor 9 retinol, okey. Pagi pakai beg nombor 11 Skin Savior. Itu you punya serum. You punya toner, you pakai soothing toner dengan gentle toner. Okay? Okay, tudung kita selling fast korang. Tudung kita selling fast. Makin sikit tudung kita. Sekejap saya sambil makan kejap. Sekejap bagi saya 2 minit sekejap. S ada di bag nomor 3.
Ha. Sorry. Beg 2 boleh pakai setiap hari tak? Beg 2, yes, memang pakai setiap hari, pagi dengan malam. Setiap hari pagi dengan malam. Kalau you pakai Ultra Rich, make sure you pakai dengan Centella Ampul. Okay? You kena pakai dengan Centella Ampul. Baru kena. Centella Ampul ataupun SOS. Saya baru 24 tahun, masih saya kena masalah jantung. Kita punya cleansing balm besar pun tinggal sikit je korang. Cleansing balm besar kita tinggal sikit saja. Dan Asoka, Sarah pakai Sumaya, tetapi yang lebih kurang macam Sumaya, Asoka. Asoka tinggal, ada tak yang dah sold out? Obat masih ada. Okey, tinggal sikit-sikit Kita ada Asoka. Kah? Yang color purple sisa 2. Okey, yang ini tinggal 2 sahaja. Yang peony 3. Yang ini 3. Yang mau masih ada 4. Yang mouth 4. SOS pakai setiap hari. SOS Centella Ampul memang kena pakai setiap hari, sebab you nak repair skin barrier you. Asoka kita tinggal 9 helai sahaja. Boleh habiskan. Pedasnya. Toner apa yang sesuai untuk kulit berminyak? You boleh pakai soothing toner dan juga pakai gentle toner. Gentle toner tu untuk gentle toner untuk exfoliate kulit muka you. Hai, Assalamualaikum semua. Malam ni sempena Labor Day. Okey, TikTok bagi banyak diskaun untuk kita. Sarah makan apa? Saya makan noodle. Noodle, telur. Lepas tu ada cili. Dulu saya tak makan pedas tau. Saya tak reti makan pedas dulu. Tapi makin lama saya belajar makan pedas, belajar. Sekarang ni saya boleh macam dah makan dengan cili dah. Kalau tidak dulu saya tak boleh. Cili padi semua saya tak boleh. Dulu tom yum pun saya tak boleh. Sebab saya rasa tom yum tu terlalu pedas. Korang hari ni sedap kalau pedas. Tu lah. Ultra Rich dan Centella Ampul, guna yang mana satu dulu? Pakai Centella Ampul dulu, lepas tu pakai Ultra Rich. Kalau siapa beli SOS, dia free Ultra Rich tau. SOS, beli SOS dia free Ultra Rich. Hai, awak tak pakai baju, awak jangan datang sini. Maya. Maya, tak
halu. Santela ampul tu. Ya Allah. Jangan datang sini. Santela ampul perlu pair dengan serum apa? Santela ampul boleh pair dengan serum apa-apa yang you nak. Kalau you nak untuk anti-aging, untuk anti-wrinkle, jangan masuk sini Untuk anti-aging, anti-wrinkle, you pakai Ultra Rich ataupun Perfect Repair. Ataupun you boleh pakai untuk jeragat, jerawat, kulit kusam untuk mencerahkan. You boleh pakai apa nama dia? You boleh pakai Skin Savior dengan vitamin C. Jangan datang sini Sumaya. Cleansing balm cepat betul ya, tak sampai dia. Yang itu cleansing balm yang kecil ke yang besar? Waalaikumsalam. Maya makan dulu before pergi No. Kalau nanti you lapar. No. Besar 2 minggu. Wow. Sarah punya sebulan tau. Phone siapa tu? Phone siapa warna green? Yang ni phone kakak Amel. Kebius. Tu phone pink. Phone pink siapa? Jangan. Pink siapa? Phone pink mana? Ini kakak Amel punya. Sikat rambut sayang. No, sikat. Kalau tak ada sikat rambut. Saya nak beg tu. Mana? Tapi beg ni kena buang tapi. Siram dan cleansing balm saya dah sampai. Thank you so much. Apa ni? Santela ampul dan vitamin C plus SOS lagi tak? Okey. Dia boleh pakai Santela ampul dulu, lepas tu SOS, lepas itu vitamin C. Nanti saya share hasilnya nanti ya. Ya. Kenapa anak saya kenal Bala Subri? Bala Subri siapa? Siapa Bala Subri? Ke Bala Subramaniam? Dulu doktor saya masa saya kecil nama doktor saya Dr. Bala Subramaniam. Sampai sekarang saya ingat nama dia. Sebab dia suka cucuk saya. Kan waktu kecil-kecil kan kita banyak kali kena cucuk. So saya ingat sampai mati nama dia. Saya macam marah dekat dia. Sebab selalu kena injection. Sampai sekarang saya ingat Dr. Bala Subramaniam. Apa dia sayang? Hai Lumia Linda Majid. Nak makan. Nak makan? Makan dekat atas table. Yeay. Ha? Yeay.
Bala tu maksud musibah kan? Bukanlah. Dan beli Ultrarich dan Centella Ampul. Terima kasih. Okey, Sarah bagi tahu lagi sekali, okey? Siapa yang beli facial wash kita, malam ini dapat free cleansing balm, okey? Siapa yang beli SOS malam ini dapat free Ultrarich. Kalau you combinekan SOS dengan Ultrarich ini, you combinekan SOS dengan Ultrarich, okey? Ini untuk mencerahkan, untuk anti-aging, anti-wrinkle, cleanser moist untuk kulit kering. Okey, cleanser moist untuk kulit kering, you ambil Rebalance. Adik, be careful main gunting adik. Nanti tergunting tangan. Boleh tunjuk tak yang mana? Okey, yang ini. Siapa yang beli facial wash kita, Rebalance, okey, Rebalance, dapat free cleansing balm. So you dah dapat dah satu set. Sarah Telekong bila nak restock lagi? Untuk hari raya saja, untuk hari raya. Kita dah sold out dah Telekong kita semalam lah. Nanti saya tengok kalau Raya Haji. Raya Haji bila Raya Haji Jun Itulah siapa menyesal beli satu. Dah beli cleanser and tudung. Thank you so much. Bag nombor berapa? Facial wash Asoka kita tinggal 8 helai lagi korang. 8 helai lagi. Centella Ampul kita. Sekejap. Facial wash bag nombor 15. Bag nombor 15. Okey korang, sabun korang, sabun. Sebentar. Sabun sebentar. Siapa nak Asoka tu, mana color yang Sarah suka? Tadi beli dua lah. Okey, beli dua. 200, okey? 200. At least you ambil satu color purple. Yang ni kan macam lebih kurang pink-pink kan. So you ambil satu purple. Satu purple, lagi satu you ambil kalau you nak light pink, peony. Yang ini mauve. Yang ni mauve. Yang ambil dua. Okay. Komen awak tak keluar Sharifah. Komen awak tak keluar.
Panas lah. Lambat lagi kita nak keluar. Naps, pukul 10. Ya, Bukan sekarang. Ya, dah malam. Okay. Sharifah, komen awak tak keluar. Boleh tak awak komen lagi sekali? Takut ni takut apa? Mute, kena mute dengan TikTok. Adik, lagu adik. Lagu, cuba adik nyanyi. Okay, lagu favourite adik. Asoka, kita tinggal sikit korang. Beg 13 untuk apa? Beg 13. Alamak. Beg 13 tu peeling serum. Okay, selepas you double cleanse. Okay, selepas double cleanse, pakai peeling serum. Okay, pakai peeling serum selama 1 hingga ke 2 minit. Okay, and then cuci dengan air. Okay, peeling serum tu untuk bekas jerawat, jeragat, untuk mencerahkan. Dia ada astaxanthin, dia ada vitamin C. Sebab tu peeling serum kita color orange. Alhamdulillah. Dan dia pakai waktu malam sahaja. Waktu malam sahaja 3 kali seminggu. Okay, 3 kali seminggu. Sharifah, cuba awak komen lagi sekali, Sharifah. Kak nak jeragat dengan vitamin. Jeragat boleh pakai beg nombor. Tak bergerak. SOS beg nombor apa? SOS? Beg nombor 3. Okay, you pakai beg nombor 3 SOS. SOS buy one free one. Okay, buy one free one. Dah baru je. Sharifah, awak boleh tak keluar lah? Tak tahu kenapa. Ada keluar tak komen Sharifah? Ada. Tak ada, Sharifah. Saya tak tahu kenapa. Kalau nak hilangkan parut bekas jerawat yang mana? Skin Savior beg nombor berapa? Beg nombor 11. Nak hilangkan parut beg nombor 11. Nak jeragat dengan vitamin. Okay, SOS tadi tu beg nombor 3. Beg nombor 3. Buy one free one tau. Malam ini kita buat siapa beli SOS dapat free Ultra Rich. Tapi kalau nak beli Ultra Rich saja boleh 50%. Untuk cerahkan kulit pakai apa? Untuk cerahkan kulit boleh pakai beg nombor. Beg nombor. Boleh pakai beg nombor 11 dan nombor 12. Tetapi kalau you nak beli satu saja, you boleh pilih nak 11 atau 12. Pakai SOS dulu ke atau Ultra Rich dulu? SOS dulu bagi kering. Lepas itu pakai Ultra Rich. Brightening toner dan Ultra Rich sesuai muka berminyak and jerawat soalan Sharifah. Okey. Brightening toner dan Ultra Rich sesuai muka berminyak. Ultra Rich tak boleh muka berminyak.
Ultra Rich tidak boleh muka berminyak. Kalau brightening toner boleh. Brightening toner pakai malam saja. So waktu pagi pakai serum Skin Savior. Skin Savior bag nombor berapa? Skin Savior bag nombor 11. Okey korang, siapa yang ada jerawat, aktif jerawat, tak boleh pakai DNA Salmon ya. Korang, malam ni saya end live awal tau. Okay, minta maaf, saya end live pukul 10 malam sebab saya dah janji dengan anak-anak saya nak bawa diorang keluar. Kan apa, itulah walau macam mana pun busy kita mak-mak kan. Alah, baru join tak apa, Sarah lagi 1 jam. Sebab tu Sarah bawa diorang ikut Sarah pergi office. Untuk kulit kering, okey, untuk kulit kering bag nombor 1. Siapa beli bag nombor 1 dapat free gift. Naks, can you please help me? Thank you so much. Dengan ini sekali please. Thank you. Bag nombor 2 ke? Bag nombor 2 tu Ultra Rich. Ya betul. Tapi kalau cleansing balm dapat gift. Kalau beli cleansing balm tak dapat. Kalau beli cleansing balm tak dapat gift. Kalau beli bag nombor 1 Centella Ampun dengan beli bag nombor 3 SOS dapat free gift. Kalau beli facial wash bag nombor 15 dapat cleansing balm. Sebab kita nak educate korang, double cleanse. Nak jeragat dengan vitamin. Jeragat dengan vitamin apa? Saya tak berapa faham lah soalan awak. Okey, kalau untuk menjawab soalan awak, untuk jeragat boleh ambil bag nombor 11. Itu jeragat, jerawat, kulit kusam untuk mencerahkan bag nombor 11. Okey? Ya Allah, hai. Korang ni kan. Nah, thank you. Tengok ni saya ada batu tak? DNA Salmon tu boleh guna Dermapen. Dermapen saya tak sure. Naik color batu. Wow, cantiknya. Cantiknya. Okey. Okey, color lagi. Tolong draw mama please. Cantiknya. Ini mama ni. Abang. Okey. Mana awak? Dan order tudung bawang. Thank you so much. Sarah, bag nombor 11 pakai setiap hari tak? Sekejap Bag nombor 11 itu Skin Savior, betul, setiap hari. Muka berminyak dan jerawat, kerja tempat berminyak. Okey, Empire, saya boleh bantu awak ya. Okey, you dengar betul-betul apa I nak cakap. First of all, okey, sebab muka you berminyak, okey, that's why naik jerawat. First, you kena cuci
muka you dengan kita punya facial wash. Okay, double cleanse. Okay, bag nombor 15 kita punya facial wash. Kita punya facial wash dapat free cleansing balm. Okay, you ambil very acne. Ini adalah facial wash yang khas untuk kulit berminyak dan jerawat. Okay, you beli yang ni dulu. Yang ini bag nombor 15, 30%. Selepas itu dia dapat free cleansing balm. Then soalan you lagi, okay, you pakai serum. You pakai serum ni, kita punya Skin Warrior Acne Fighter, bag nombor 8, 30% juga. Okay, so now all you need is number 8 and number 15. You try that first. Bila muka you dah kurang berminyak and jerawat dah kurang, then you can try other products, other item. Kalau ikut saya penjual, saya akan cakap beli. Beli tu beli ni. Tapi you try dulu kita punya double cleansing sebab you baru nak start. Dan you pakai serum acne fighter. You pakai tu dulu. Lepas seminggu dah better, you DM kita, you tanya apa lagi nak pakai. Okay? Okay, bag nombor 16 korang. Sabun kita. Beli 2 murah, okay? Beli 2 murah. Dan you try toner. You try toner kita untuk kecilkan pori. Untuk kecilkan pori, pakai double cleanse kita. Double cleanse kita bag nombor 15, facial wash. Kalau kulit combination, kulit normal, pakai Glow Snow facial wash. Okay, Empire try itu dulu. Try 3 item tu dulu. You pakai seminggu, you berpuas hati, and then kita try item lain, Okay, korang beli 2 murah. Okay, sabun bag nombor 16 korang beli 2. Yang selling fast, okay, saya bacakan. Yang ini Hydrastick, 2 sabun, 3 sabun kita untuk mencerahkan. Ini sabun mandi. Sabun mandi pakai setiap hari. Okay, kalau sehari you mandi 2 kali, sehari you mandi 3 hari, you sabun pakai 3 kali tu. Sehari 3 kali. Tak ada masalah, takkan keringkan kulit. Okay, so nak pakai apa lagi tadi untuk jeragat kan? You beli Skin Savior dengan you pakai Vitamin C. Vitamin C bag nombor 12. Review apa tu? Review sabun ke? Review nombor 2 korang. Sabun kita korang sekarang tengah murah. Okay, bag nombor 2 Ultra Rich. Ultra Rich itu adalah untuk anti-aging, anti-wrinkle, mencerahkan dan jeragat. Sama ada you beli bag nombor 2 50% ataupun you beli bag nombor 3. Okay, bag nombor 3 you beli SOS dapat free Ultra Rich. Buy 1 free 1, buy 1 free 1. Kita punya body oil korang. Body oil kita untuk 60 ml. Okay, tengah murah sekarang. Asoka, mana Asoka? Dan tudung Asoka Mouth, thank you so much korang. Okay, lagi better kalau you pakai Asoka pula. Lagi better kalau you pakai SOS sekali dengan dapat free Ultra Rich. Okay, sekarang ini kita buat siapa beli SOS dapat free Ultra Rich. Lepas guna peeling serum boleh guna apa? Okay, lepas guna peeling serum, you pakai toner, soothing toner. Okay, soothing toner. Lepas tu peeling serum pakai hanya waktu malam saja, pakai waktu
sahaja. Lepas tu you nak pakai Centella Ampul boleh. Centella Ampul dia akan repair balik skin barrier you. Dia akan bagi moist dekat muka you. Sebab bila you pakai peeling serum, dia dah macam kering sikit. So you ganti balik dengan Centella Ampul. Bag nombor 1, kalau you beli Centella Ampul, you akan dapat free gift. Buy one, free one. Centella Ampul boleh dipakai dengan Skin Savior ke dengan Skin Warrior, boleh, tak ada masalah. Pakai Centella Ampul dulu, lepas tu bagi kering, lepas tu pakai Skin Warrior Acne Fighter. Siapa yang tutup aku ni? Tiba-tiba nak air, Naps? Siapa yang kutuk air tu ya? Okey. Tiba-tiba tengah cakap produk. Okey. Apa tadi saya nak cakap dah saya lupa dah. Lagi sekali Amel, lagi sekali. Okey, siapa yang beli facial wash kita malam ini akan dapat free cleansing bar. Korang kena double cleanse, double cleanse, double cleanse. Toner kita juga toner. Thank you. Hai Julia Ho. Ho tu apa? Apa maksud Ho? Ho tu family name ke apa? Macam Chinese kan dia ada family name kan? So Ho tu family name ke? Okey. Okey, faham. Ada serum tiny balm ke? Ada awak. Awak boleh pakai retinol waktu malam. Okey, nak tanya awak pregnant ke? Awak tengah menyusukan bayi ke? Okey, untuk pregnant mom dengan ibu yang tengah menyusu, okey, you guys cannot use retinol. Okey, peeling serum no, brightening toner no. 3 benda ni, okey? Oh, baru teringat korang. Lumi Mellifera. Okey, Lumi Mellifera korang. Siapa yang batuk, siapa yang sakit tekak, siapa yang ada asma, siapa yang ada alhamdulillah, siapa yang ada gastrik, ada GERD, ada anxiety, minum Lumi Mellifera. okey? Okey, masukkan Lumi Mellifera bag nombor 1. Aku free next day. Oh, ingatkan dapat free barang ni, next day free. Okey, kejap. Lumi Mellifera. Jamu boleh? Dan buy 3 item. Thank you so much. Kita ada jamu, kita ada Lumi Mellifera untuk kesihatan. Kita punya Lumi Mellifera dan juga jamu tinggal sikit. Okay, Lumi Mellifera apa tu? Sesuai apa nama dia? Sesuai bagi muka berminyak dan jerawat sikit-sikit. Brightening toner dan ultra rich. Ultra rich no. You kena pakai Skin Savior ataupun Skin Warrior Acne Fighter. Tunggu sampai you punya jerawat habis, baru you boleh pakai ultra rich. For now, you treat muka you dengan Skin Warrior Acne Fighter. Okay? Awak dah ada ultra rich ke? Awak dah ada ultra rich ke? Oh, dah beli. Okey, tak apa.
apa, it's okay. Brightening toner tu pakai malam, okay. Lepas double cleanse pakai malam, letak dekat kapas, tampal kat muka tu, tepek, okay. Sampai jerawat tu hilang, then you boleh pakai Ultra Ratio, okay. Okay, thank you. Tapi brightening toner tu 3 kali seminggu 3 kali seminggu. Jangan pakai hari sebab dia kuat sangat, takut dia buat kulit you kering. Okay. So kalau andai kata kulit you kering, you pakai dengan Santella Ampul. Okey, boleh pinkan Lumi Mellifera korang beg nombor 1 sekarang. Beg nombor 1 Lumi Mellifera. Wow. Macam mana? Kak nak pakai cleansing balm, lepas tu nak pakai beg nombor berapa? Okey. Awak apa? Awak okey, lepas cleansing balm pakai facial wash, double cleanse. Tapi saya nak tahu, tolong tutup pintu nak. Okey. Saya nak tahu, okey. Awak nak untuk anti-aging ke, anti-wrinkle ke, ataupun mencerahkan? Macam mana? Kalau awak nak mencerahkan, awak boleh pakai. Untuk anti-aging, awak boleh pakai beg nombor 5, okey, DNA Salmon. Untuk mencerahkan, awak boleh pakai beg nombor 14, Skin Savior. Nak jeragat dengan cerah. Okey, kalau macam tu awak boleh pakai Ultra Rich beg nombor 5. Dan payment body scrub. Body scrub kita ada diskaun ke? Oh, thank you so much. Tudung Asoka kita tinggal 3 helai saja korang. Baru lepas minum Lumi, sedap sangat. Rasa dah habiskan sama macam anak saya. Anak saya kalau boleh dia nak habiskan 1 botol malam tu juga. Tak boleh. Apa dia? Saya apa ni? Oh, okey. Okey, nak bagi tahu dekat korang, nak update, okey, untuk tudung. Tudung kita Asoka tinggal 3 helai sahaja korang. Daripada tadi orang beli Asoka. Semua orang beli Asoka je. Asoka tinggal 3 helai lagi. Beg nombor 25 Eiffel Tower. Eiffel Tower tinggal 3 helai lagi. Turki tinggal 2 sahaja korang. Turki series tinggal 2 helai sahaja. Royal Queen tinggal 8 saja. Selling fast. Yang selling fast Turki, Asoka dengan Eiffel Tower. Korang tinggal sikit sangat. Sakura monokrom, tolong ni apa update apa? Sakura monokrom. Okey. 13. Okey. Color pink sisa 2, blue 7. Peach 2, Blue 7. blue 7, Violet 3. violet 3, Purple 1. purple 1. Ha. Okey korang. Jamu kita, jamu dah tinggal 1 dah. Sebab saya setiap hari minum jamu. Dap 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 dap. Asoka tinggal 2 aja. Asoka tinggal 2 saja. Dan payment 2 Lumi Mellifera. Thank you so much. Dan payment Lumi Mellifera. Thank you so much. Lumi Mellifera kita memang tinggal sikit tau korang. Kalau siapa yang ada asma nak detox, salam kak, bilalah saya nak ke KL. Kalau ada rezeki awak datanglah ya. Aduh, saya jawab soalan awak, saya lupa dah.
Akak kena pakai 5 dengan 14 ke? Sekejap, 5 dengan 14 ni apa? Okey, 5 Ultra Rich, 14 Skin Savior. Boleh? Okey, contoh waktu pagi awak pakai beg nombor 14, waktu malam awak pakai beg nombor 5 setiap hari Okey, semua skincare kita kena pakai setiap hari kecuali retinol 3 kali seminggu. Retinol untuk pregnant woman and also breastfeeding mummies cannot. No, tidak boleh ya. Brightening toner 3 kali seminggu juga. Okey, brightening toner 3 kali seminggu. Sama juga pregnant mummies dengan breastfeeding mummies tak boleh. Sama juga peeling serum 3 kali seminggu waktu malam. Ya, retinol, brightening toner, peeling serum malam. Pregnant dengan breastfeeding tak boleh. 3 kali seminggu. Yang lain pakai hari-hari. Okey? Yang lain pakai hari-hari. Okey, jamu ni untuk detox. Siapa yang banyak angin boleh minum sebab yang ni ada halia, dia buang angin. Siapa yang penat satu badan, kerja daripada pagi sampai malam macam saya, okey, memang perlu minum jamu ini untuk bagi badan tak penat. Badan akan rasa ringan sahaja. Kalau what kalau Kak pakai 14 dengan vitamin C, boleh. Maknanya lepas double cleanse, toner, lepas tu akak pakai skin savior bagi kering dan vitamin C. Memang sangat boleh. Memang skin savior tu memang pakai dengan vitamin C akak. Cara pakai Centella ampul setelah pakai moisturizer, no. Pakai Centella ampul dulu, lepas tu pakai serum you, then pakai moisturizer. Moisturizer kena last. Cara nak minum jamu ini pagi dan malam. Okey, pagi dan malam. Nak masak dia kena rebus rebus, bukan tuang air panas, tidak, dia kena rebus sampai menggelegak baru minum. Dan satu paket ni boleh minum, boleh dapat 2 ke 3 cawan. Okey, jadi katakanlah pagi you minum 1 gelas panas atau suam. Balance tu you boleh masukkan dalam fridge. Okey, minum dengan air sejuk. Okey, Centella ampul kita tinggal berapa lagi? Korang, Centella ampul kita tinggal tak banyak tau. Okey korang, baru updated, Centella ampul kita tinggal sikit. Sesiapa yang beli Centella ampul malam ini akan dapat free gift. Sesiapa yang beli facial wash dapat cleansing balm. Sesiapa yang beli SOS dapat Ultra Rich. Okay, tudung kita semakin habis. Asoka tinggal berapa? Asoka tinggal 2. Kalau apa? Yang ni dah sold out? Okay, sold out. Bye-bye. Okay korang, Asoka tinggal mouth sahaja color ini. Tinggal 2 sahaja. Yang lain sold out untuk Asoka. Tinggal ini sahaja Asoka color mouth. Yang ni macam lebih kurang Sarah pakai Sumaya series, tetapi sebab Sumaya tak ada, so ada Asoka saja. Dah makan? Saya tadi live sambil makan tau. Saya live sambil makan tadi. Tinggal 2 helai saja korang. Lepas tu Asoka sold out. Turki kita pun tinggal 2 saja. Turki tinggal color apa? Color blue dengan
maknanya color peach tadi tu dah sold out dah. Okey, Turki color peach dah sold out tinggal blue dengan mauve sahaja. Okey, korang nak tanya apa lagi? Tadi tak sempat-sempat saya nak jawab soalan semua orang. Banyak juga orang baru ada kat dalam ni ya. Hai, korang mesti akan suka menggunakan Lumiere. Lumiere kita ada KKM. Okey, korang boleh buka website dan type saja produk kita, keluar semua KKM. Alright. Dan korang boleh tengok juga daripada testimoni kita. Dan juga kita dapat 5 star semua produk. Alhamdulillah, produk kita banyak membantu ramai orang untuk achieve skin yang cantik, sihat, flawless. Dan produk kita tidak ada bahan-bahan terlarang, tidak ada mercury, tidak ada hydroquinone, tidak ada semua itu. Dan Alhamdulillah, kita juga insyaAllah apa tadi nak cakap? Sekejap, mencari kata-kata. Dan Alhamdulillah, Lumiere akan ada kilang sendiri dalam masa terdekat. Alhamdulillah, syukur. Supaya dapat membantu korang. Dan payment Mellifera 4. Beli Mellifera 4 ke 2? Jadi kalau ada kilang sendiri, lagi kos dia murah. Lagi korang pun happy. Betul tak? Kos dia lagi murah. Kan? Sebenarnya menguntungkan korang juga. Alhamdulillah untuk korang. Betul tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk diri sendiri. Amin. Terima kasih kepada korang yang tidak putus-putus berdoa. Korang juga yang tidak putus-putus berdoa, terima kasih. Alhamdulillah. Sebab korang pun happy. Dapat membantu korang kan. Produk yang bagus, berkualiti, dapat bagi mak-mak semua cantik, kakak-kakak semua cantik kan. Beli produk yang berkualiti, tetapi dengan harga yang berpatutan. Terima kasih. Thank you so much Kakak CHN. Mesti Sarah tak sangka kan? Ya, Sarah tak sangka. Sarah tak sangka yang daripada seorang suri rumah kan, seorang suri rumah yang Sarah tak bekerja dah beberapa tahun dah. Lepas tu Sarah start from zero. Sarah shooting balik kan 2 tahun. Duit shooting itu Sarah started berminat dengan produk ni kan. Duit shooting Sarah, duit ASP Sarah tu, Sarah beli produk Lumiere. Dan sekarang terus Sarah jadi partnership, okay? Partnership dengan bapa. And then sekarang insyaAllah kita akan ada kilang sendiri dekat Malaysia. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun macam-macam kena, macam-macam dikata-kata, tetapi semangat kuat untuk tak ada apa yang Sarah nak. Tak ada apa yang Sarah nak. Sarah pun bukan nak cari gaduh dengan orang ke kan. All I want is waktu Sarah sedih pula. Waktu Sarah decided untuk buat keputusan yang besar kan.
untuk tinggalkan semuanya, satu je Sarah fikir, anak-anak. Satu je Sarah fikir, aku buat semua ni untuk anak-anak aku. Itu yang membuatkan ibu, para ibu, para wanita tak jadi gila. Betul tak? Sebab anak-anak.